Hai, tak guna punya Wani. Ni I on the way pergi dekat dia lah ni. Masa ni I masih bertenang sebab I tak tahu lagi apa yang akan jadi. Rasa pergi KL tadi, tiba-tiba ada dekat Pahang. Tiba-tiba dekat Watson. Tak, mestilah tak Wani. Tiba-tiba teman Wani punya adik mendobi. Tiba-tiba nak balik KL semula. Si Wani ni terbawa kunci rumah. Lepas tu laki dia tak boleh masuk sebab tak ada kunci. Saya harus pergi tidur kat dalam rumah. Sabar window, I'm coming. Road trip, road trip. Road trip. Sampai je KL, adik Wani attempt nak park kereta. Masa ni, I rasa nyawa terancam sikit lah. Esoknya, baru kita orang keluar jalan-jalan. Kat mana ni? Kat mana ni? Tapak center tu nak makan sushi. Jom, kita makan sushi. Uyo, banyak I makan. Dengar je, jangan percaya guys. Lepas tu, kita orang pergi sini pula. Wah, tengok tu. Macam washing machine. Uish, I excited betul nampak yang ni. Semua benda nak try. Mula dah I punya setan keluar. Weh, bahagianya yang seorang ni. Terjun. Hilang. Okey tak tu? Alamak. Oh no. Weh, laki bini Taiko dah sampai. Diorang yang paling sakan sekali lah ni. Makan ni. Untuk budak rasa. Tengoklah kanak-kanak dewasa ni. Bunuh Mamet tu. Okey. Okey, balik. Makin dibiar makin rancak. Ya. Wani. Ya Allah. Ganas betul dua ketul ni. I takut. Rancak sangat. Wani. Dia plan dekat rumah ni tertanggal ni. Wah. Wah. Takut. Wah. Apa kata gua benda lah. Yang tu kenapa tu dah? Penatlah tu. Inilah detik-detik keguguran jantung I. Siut Wani ni. I takut gila. Wina bukan takut Wina. Macam menarik pula main Lego. Diorang nak sisa kita choose violent. Kita violent. Oh betul ni. SADDIE. I jumpa ni. Mana boleh? Itu dia. Tiba-tiba I kena babysit anak orang. Tu dia, sesi menimbus pula. Amboi. Hantar. Saya pergi keluar kak. Wah, kena. Ambil kau. Dah kahwin. Kena. Wah. Jangan lupa like dan follow. Apa? Share. Share.